Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita nak tahu sama ada fuel pump tu betul-betul failure tu disebabkan apa ataupun betul-betul rosak, kita kena cek dulu minyak dekat hos depan tu. Ni hos ni sama ada dia keluar ke tak. Jadi nampaknya minyak tak keluar. Bila minyak tak keluar, kita kena barulah kita pergi buka bahagian dalam tu lah, cover gear, lepas tu handrest kita kena buka untuk kita nak pressure ataupun keluarkan fuel pump tu. Kedudukan fuel pump adalah di antara gear dengan handbrake. Gear bawah punya handbrake punya handle tu lah. Jadi itulah saya dah buka. Jadi kat sini pun kita boleh tengok juga. Tengok. Mula-mula kita tengok api yang masuk dulu. Api yang masuk, kita ambil dekat poin ni dua. Kita masukkan dulu. Lepas tu kita letak, kita on kunci. Okey, 12.3 volt. Dia ada sekejap, lepas tu dia mati. Ini mengesahkan yang fuel pump ini ada masalah, ataupun memang tidak dapat bekerja lah. Jadi kita akan keluarkan fuel pump ni. Mula-mula kita buka dulu cover dia tu, lepas tu kita angkat lah. Kita angkat dan kita boleh tengok apa yang ada sebenarnya dalam tu. Jadi kita akan buka dia, servis dia, cuci dia, test dia. Kita akan pressure ataupun cek dia sama ada dia masih berfungsi ataupun ada masalah-masalah lain yang menyebabkan dia tak berfungsi. Sebelum tu kita cucilah dulu. Untuk buka fuel pump ni dia cuma ada klip, dia tak ada skru. Jadi hati-hati buka klip tu, takut dia patah. Sekarang ni saya cuba buka lah. Dan kita kena ingat, okey, sekarang ni kita akan pressure dengan menggunakan multimeter pada poin negatif dan positif tu lah. Jadi nampaknya pada meter ada rintangan. Jadi bila ada rintangan, menunjukkan koil motor ni tak putus lah. Bila motor tak putus, saya akan masukkan 12 volt bateri kereta untuk nak tengok dia hidup ke tak. Lepas tu nampaknya dia hidup lah. Bila hidup, kita tukar polariti negatif positif tu. Kita tukar, tengok sama ada dia okey ke tak. Jadi motor ni tak ada masalah. Motor fuel pump ni tak ada masalah, dan kemungkinan besar kerana filter dia tersumbat dengan banyaknya menyebabkan dia langsung tak boleh nak pump. Jadi sekarang ni kita akan pasang balik lah. Pasang balik fuel pump, motor fuel pump tu ke dalam fuel pump kita. Dan seperti mana yang kita buka, macam tu lah kita akan pasang balik. Kita kena ingat, sebab tu saya buat video
Jadi kita pergi pasang dekat kereta lah. Dan benda-benda yang kita buka tu kita cuci bagi bersih sikit. Kalau perlu spray kita spray lah, tapi saya ni tak spray lah, saya cuma perlu saja supaya dia bersih dan nampak cantik. Dan sebelum kita nak pasang kotak napih ni ataupun air filter ni, kita kena tentukan sambungan yang bawah, sambungan minyak petrol tadi disambung dengan ketat lah, ataupun disambungkan dengan cara yang betul lah. Jadi kita akan pasang apa yang kita cabut sebelum ni, kita pasang balik. Buat kerja ni bagi saya seperti buat latihan ataupun exercise lah. Banyak pergerakan yang boleh mengeluarkan peluh, terutama kalau kita buat pada waktu yang panas. Okey, ketatkan apa yang patut. Pasang semua apa yang sepatutnya dipasang. Itu adalah air filter. Kita dah siap pun pasang yang bahagian depan, dan sekarang ni kita pasang bahagian dalam pula. Bahagian dalam ni kadang-kadang nak pasang dia keliru juga, kadang-kadang skru tertukar, tapi yang penting benda tu dapat ketat, sebab skru dia pun banyak yang bersaiz sama. Cuma ada beberapa skru yang berbeza lah. Tapi dalam kerja membuka dan memasang ni, perkara yang penting juga kita kena ingat apa yang kita buka. Dan kalau nak ikutkan, bila nak memasang, kita kena dahulukan yang kemudiankan yang dahulu. Maknanya dia punya step tu dah jadi reverse balik lah. Ni saya pasang kotak tu dengan handrest. Jadi benda ni pun ada skru kat bawah tu, dan kita pasang apa yang sepatutnya lah. Lepas tu kita cuba start. Alhamdulillah, projek berjaya. Jadi terima kasih kepada yang sudi menonton video ini. Semoga kita akan berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.